Hari ini Mahkamah telah membuat satu keputusan pada tarikh 12 Jun 2025 yang Arif Muhammad Jamil Hussein telah mendengar lagi sekali poin-poin daripada peguam bela, poin hujahan daripada pendakwaan dan telah mendapati walaupun dadah ganja dan dua pistol tiruan itu tidak dipertikaikan dari segi dadah dan pistol, tetapi paling penting milikan, kawalan, jagaan, pengetahuan telah gagal dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Selain daripada itu, Mahkamah juga telah membuat keputusan di mana Mahkamah telah menyatakan dengan jelas bahawa amat tidak selamat untuk memanggil Yusof Router membela diri. Mahkamah juga dalam keputusannya telah menyatakan bukan sahaja tidak selamat tetapi terlalu banyak kemungkinan terutamanya akses orang lain kepada kereta Yusof Router pada waktu kejadian tersebut. Selain itu, Mahkamah juga telah buat keputusan setakat ini bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan jangka waktu 9 jam antara 10.30 malam hingga 7.30 pagi semasa pihak polis melakukan serbuan dan intipan tersebut. Ingat, fakta kes 5 pagi terima panggilan, mereka sampai tempat kejadian 7.30. Keterangan 10.30 malam sehingga 7.30 itu 9 jam gagal dijawab oleh pihak pendakwaan. Pihak pegawai penyiasat juga gagal untuk menyiasat dengan jelas penama-penama yang telah diberikan oleh Yusof Router dalam pembelaannya, dalam keterangannya, dalam percakapannya, termasuk nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini, Mahkamah buat keputusan kes tidak kukuh, Yusof Router bebas dan lepas. Mahkamah lagi sekali membuktikan Mahkamah adalah benteng kepada rakyat. Hari ini telah membuktikan bahawa keterangan-keterangan yang telah dibawa oleh pihak pendakwaan langsung tidak mencukupi untuk memanggil Yusof Router membela diri. Akhir sekali, yang paling penting, ada laporan polis yang telah pun dibuat oleh Yusof Router pada 12 September 2024. Pada mula-mula Yusof Router dibawa ke mahkamah, kita dah pun pohon supaya pihak polis melakukan siasatan dengan sedalam-dalamnya dakwaan, alegasi yang ditimbulkan oleh Yusof Router dalam laporan polis tersebut. Persoalan sini, saya lontarkan kembali kepada Ketua Polis Negara. Di manakah siasatan tersebut sekarang dan apakah status siasatan tersebut sekarang? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador telah dipanggil untuk dirakam percakapan mereka? Kalau tidak, kepada Tan Sri IGP beri jawapan secara bertulis kepada rakyat Malaysia.